lagi. Saya dan tak berminat pun nak jadi ahli. Dan saya cakap dekat Masa Farah lagi kan, yang apa ni, saya just nak try je. So bila saya makan tu susu banyak kan, saya tak cergas, lepas tu susu banyak. Kawan-kawan kat office dia tanya, kan macam mana susu banyak kan, jadi saya pun macam blur-blur lah, memang jenis susu banyak pun. Tapi sebab saya cuba set trial kan sebulan je kan, 40 hari je kan. Lepas tu bila dah tak continue tu, tak beri lagi, susu tu merundung, dah kurang. Jadi baru saya notice, oh rupanya Shaklee. Start daripada tu saya start dari Shaklee, tapi tak jadi ahli lagi. Sampai saya jadi ahli, saya accident, kaki saya patah. Masa tu Masa Farah dekat Facebook saya untuk itulah pentingnya cari customer. Masa saya up dekat status, saya kata kaki patah. Lepas tu Masa Farah komen. Masa tu tak dapat sangat. Dia bertanya kenapa, dia cakap. Lepas tu saya kata kaki patah kan, pada try osteometrik. Start daripada tu saya try osteometrik. Dan masa tu lah saya rasa okey dan saya jadi ahli Masa Farah. Bila dah jadi ahli, saya cakap kepada Farah, jangan suruh saya jual barang. Jangan suruh saya cari orang. Saya nak jadi ahli tu dapat agak ahli tu je. Lepas tu rasa tu Farah dia add dia saya dalam Facebook dia, Secret Group. Dekat situ terperanjat tengok Mama Cherry punya income 20,000. Dari situlah saya start bisnes Shaklee. Konsult Shaklee, cuba semua produk. Alhamdulillah memang kita cuba sustain lah. Itu je.